Halo teman-teman, inilah rupa buah bawang. Yang ini sangat besar, tengok besar bawang ini. Yang ini bawang manis, macam buah kepayang rupa dia. Okey, sangat manis. Ini buah bawang, buah berembang. Yang ini sangat besar, tengok besar sangat. Ini saya biasa, ini ada besar buah bawang. Ini sangat manis. Ini isi dia. Setelah saya kopek dalam beberapa biji, sehingga adalah 5-6 biji. Ini pun sama, ada saya simpan dalam besen ni. Sebenarnya buah bawang ni selain daripada dimakan terus, makan terus macam inilah. Ini saya potong untuk dimakan terus masa duduk bersembang ataupun semasa makan nasi. Ia boleh dibuat jeruk. Ia boleh dibuat jeruk dan boleh tahan berbulan-bulan. Okey? Kalau cukup garamnya, cukup ramuannya, setahun pun boleh. Buat tahun ini, tahun depan makan pun boleh kalau masih ada. Okey? Jadi ini saya nak buat jeruk. Untuk proses membuat jeruk bawang ini senang saja. Bahan yang digunakan cuma garam sahaja. Memerlukan garam saja. Boleh garam halus ataupun campur garam kasar sedikit. Ini buah bawang tadi ya. Yang belum dikopek sebab ini saya nak makan terus. Yang ini saya buat jeruk. Isi bawang ni sangat halus macam buah mango. Tidak begitu berurat-urat. Selain pada ini, saya juga suka buah bawang ni dicampurkan dengan kulitnya. Ini kulit bawang yang sudah diproses. Kulit ini yang berwarna coklat ini, kita potong dengan pisau. Buang nipis kira 1 mm, 2 mm macam itu kita buang. Maka jadilah macam ini. Ini dia. Jadilah macam ini. Lepas tu kita potong kecil-kecil. Ini sudah lembut. Dah lembut. Okey, potong kecil. Ini kulit bawang. Kulit bawang ini boleh digaul terus dalam ini. Okey. Ini campurannya. Tengok ada 2 besen isi dia. Ini dia proses dia teman-teman. Dia guna garam. Yang kedua. Lepas tu saya campur sikit dengan garam kasar ni. Tidak ada limit sangatlah. Secukup rasa sebenarnya. Tidak ada limit berapa sudu. Dan semasa dia telah siap, ataupun semasa dalam botol itu, kita boleh rasa juga. Kalau kurang garam, takut dia tidak tahan, kita boleh tambah. Lepas tu, kita masukkan kulit dia. Kulit dia. Lebih masuk sini. Kita bagi 2. Okey, lebih masuk sebelah. Ini pun sama, kita gaulkan rata. Jangan garam tadi belum cukup sangat. Tambah garam. Nama ini jeruk ni memang dah lah ada sedikit masin. Kalau tidak masin, dia tidak menjadi. Semasa dia sudah disimpan dalam botol, boleh kita tambah garam juga. Okey. Ini pun sama. Kita masukkan 1, 2, 3. Okey. Lepas tu masukkan, ini pun garam juga. Dia agak kasar lah. Kasar sikit. Cukup.
gaulkan rata. Tapi sebenarnya apabila simpan dalam botol, air garam itu boleh menyelimuti semua. Boleh bergerak. Bukan bergerak lah. Dia boleh bercampur. Ini saya potong besar tadi ya. Boleh tambah sikit lagi. Sebab nanti akan masuk itu. Apa nama tu? Biji dia. Okey, inilah dia. Sudah ready untuk disimpan ke dalam botol. Okey, teruskan proses berikut. Simple teman-teman, tetapi berbaloi sebab sekarang musim buah bawang. Dalam tempoh 2-3 minggu akan habis. Jadi kita teringin nak makan, inilah cara dia. Boleh dimakan dengan pusuk, ikan bilis campur belacan sedikit, ataupun campur pusuk, campur belacan, campur bawang, boleh digoreng. Sambal bawang boleh digoreng ya. Tengok, sudah serasi dia dengan kulit dia. Macam isi dia juga. Apabila sudah macam ini, boleh dirasa. Katakanlah masih kurang garam, boleh tambah. Okey, kita masukkan terus. Banyak juga isi dia. Ini tadi dalam 6 ke 7 biji ada ini. Tapi buah ini, buah bawang ni tadi memang cukup lunak. Jenis manis. Tak kira manis, tak kira masam, boleh buat jeruk. Okey, tak kira manis, tak kira masam. Kata cun-cun 1 botol. Boleh tambah lagi lah yang sebelah tu nanti. Tambah sikit. Bagi dia penuh. Lepas dia penuh macam ini teman-teman, kita tutup seperti biasa saja. Tutup seperti biasa saja. Ini dia sudah ready 1 botol. Tengok teman-teman. Nanti bila kita biji dah siap, baru kita campur. Dia keluarkan sedikit, kita campur dengan biji dia. Sebab bijinya perlu direbus. Ini dia teman-teman. Jeruk buah bawang tadi. Sudah ada 2 botol. Ini boleh tahan lama ini. Jeruk buah bawang. Lepas ini, baru kita campur dengan biji. Kita keluarkan sebahagian, letak dalam 1 botol lagi, botol yang ketiga. Baru dah siap, dia campur dengan biji. Okey teman-teman. Yang belum pernah makan jeruk buah bawang, buah embang, buah berembang, boleh coba. Sangat sedap dan sangat menyelerakan. Boleh makan dengan pusuk, dengan belacan. Boleh buat sambal goreng. Okey teman-teman. Sangat sedap. Halo teman-teman. Kita meneruskan membuat jeruk buah bawang. Kenal ini? Ini ialah biji buah bawang yang telah dipotong slice by slice. Tengok, ini biji dia. Inilah biji buah bawang itu. Ini yang saya sudah rendam tadi. Kita potong. Banyak ini. Kemudian kita akan rebus ya.
Akan rebus dia. Okey, semua sudah di sini ya. Apabila sudah direbus, teman-teman, ia akan menjadi lembut sedikit dan air kelatnya pun akan hilang demi sedikit demi sedikit. Tengok air kelat warna ungu. Okey. Saya akan buat 2 kali lah, 2 kali tukar air. Okey. 2 kali tukar air. Lepas tu baru saya toskan. Kemudian saya campur. Gaulkan dengan buah, isi buah dia dan juga kulit dia tadi. Inilah proses dia. Ini saya perlu rebus dulu. Lepas itu baru saya gaulkan sekali. Maka lengkaplah jeruk bawang saya, iaitu isi buah dia, kulitnya dan juga bijinya. Okey teman-teman, teruskan menonton. Saya akan merebus biji buah bawang ini. Okey. Baik. Pernah buat ni teman-teman? Ini salah satu cara dia kita memanipulasi buah bawang di musim buah bawang. Nanti menangis kita kalau bukan musim bawang, tidak ada buah bawang. Nak cari buah bawang, menangis pun tak ada buah bawang. Hello teman-teman. Ini rupa dia teman-teman, biji buah bawang ataupun biji buah bambangan yang tengah direbus. Ini baru sekali air. Lepas ini, okey. Okey, sekejap ya. Lepas ini saya akan buang air ini dan masuk air yang baru. Ini macam ini rupa dia. Tengok. Itu dia. Itu dia hampir kering ya. Akan buang air ini. Saya sudah cuba tadi, kelat dia beransur kurang. Dan biji dia lebih kurang seperti biji keladi ya. Lihat. Lepas ini saya buang, lepas itu saya isi sekali lagi. Kemudian baru dikira selesai proses memasak biji buah bambangan ini ya. Ataupun buah bawang. Teman-teman, banyak kita di Sarawak buah ini. Mayuah tu wai. Nanti dikapit benua ya tu. Dia agak berkata uleyah wai. Anandang uji. Teguah tu. Berbulan-bulan. Hello teman-teman. Ini dia jeruk buah bambangan, buah bawang yang sudah lengkap. Ada isi, ada kulit dan juga ada biji. Okey. Ini bijinya. Okey. Ini biji ya. Biji dengan kulit. Ini isi. Dalam ini ada biji, isi dan kulit. Sebenarnya tidak lama, 1 hari 2 hari sudah jadi. Tengok ni, sudah mau jadi. Ini yang sudah lengkap biji, ini kulitnya dan isi. Jadi saya akan masukkan semula ke dalam botol. Setelah ketiga-tiga bahan ini bersepadu menjadi satu. Isi, biji, tengok biji dia, patah, senang, tengok biji dia, boleh patah macam biji keladi lah, liut dia, okey, biji, ini kulit dia, biji, tengok struktur biji dia, boleh nampak, ini kulitnya, dan yang ini isi. Okey teman-teman, selamat mencuba teman-teman. Selamat mencuba jeruk buah bawang ataupun jeruk buah embang ataupun bambangan. Okey, thank you teman-teman.